Hello gang. Okey, kat tangan aku sekarang ni kita ada barang baik iaitu kita ada TPMS Tire Pressure Monitor System. Kiranya kita boleh monitor pressure tayar kita daripada dalam kereta saja dengan menggunakan monitor yang dia bagi ni. Okey, dekat monitor ni kalau korang tengok ada naik pressure tayar aku jadi aku boleh tahulah tayar kereta aku yang mana satu yang dah kurang angin dekat sini aku dah pasang 3. Kalau korang tengok ada naik 3 meter kat situlah. Okey, sebab apa baru 3? Sebab lagi satu aku tak pasang. Ini dia punya sensor tayar dia. Dia menggantikan dengan penutup tayar yang lama ni. Yang ni kita tak pakai dah. Kita pakai yang ni. Dia ada bagi 4 biji yang ni. Kita pasangkan 4 biji dan dia akan naik dekat kita punya monitor ni. Okey, dekat monitor ni ada datang dengan temperature sekali. Dan dia charge dengan menggunakan solar tau. Sistem solar. Dia bila kena charge matahari dia akan charge lah. Tapi korang jangan risau kalau pakai kat tempat gelap kan tak boleh nak charge. Dia ada built-in charge untuk menggunakan kabel USB Type-C ni. Alright, kalau yang mana nak grab ataupun yang mana nak dapatkan TPMS ni, korang boleh tengok dekat beg kita tu sekarang. Tengok berapa yang korang dapat, okay?